Roslan tidak meninggal. Heart attack. Roslan Zainuddin mati bukan sakit jantung, tapi dibunuh. Macam mana tuan tahu ni kes bunuh? Soal hari, soal semua yang ada dekat situ. Kamu ada syak atau rasa siapa-siapa yang nakkan Tuan Roslan ni mati? Nadia, Tuan Kamal. Saya rasa Mimi ada skandal dengan Tuan Roslan. Ikuan. Bukan saya, Tuan. Bukan saya. Sebenarnya memang ramai yang nak dia mati. He's a very good boss. Selalu ambil berat persatu kerja. Jadi semua orang ni ada motif untuk bunuh Roslan. Racun Roslan, lepas tu dia lemaskan orang tu. Kenapa orang tu kejam sangat? Dah kenapa kamu menangis? Soalan apa yang you tanya ni? Apa lagi? Tak sedap lah macam ni. Jangan bergerak. Aku cuba bagi tahu apa yang aku nampak, tapi tak ada seorang pun percaya. Salah seorang daripada diorang cuba sambung legasi Roslan. Itu je saya nak tahu. Tuan Roslan dijumpai mati dalam bilik dia. Apa jadi ni?